semua. Okey, sekali lagi hari ni saya rasa saya nak buat video lah walaupun saya tak buat dah berapa hari dah pasal busy lah, banyak aktiviti dekat sini kan. Tetapi pasal Sabah punya election semalam, jadi saya rasa saya patut berkata sesuatu lah tentang apa yang telah terjadi. Walaupun saya sudah posting beberapa pendapat saya jugalah di dalam Facebook saya. Tetapi saya rasa I should talk about it through the video as well, right? Especially, I think this is the coverage punya editor kot yang tuliskan. And I exactly memang setujulah dengan apa yang dia tuliskan. Kalau korang belum baca, maybe kamu boleh pergi kepada Facebook saya dan tengok tulisan tersebut lah. Apa yang terjadi di Sabah ini memang adalah satu penangan yang hebat ya terhadap government kita sekarang ini, terutama Madani lah, kerana mereka sudah bosan ya dengan janji-janji kosong daripada federal government ya. Federal government yang telah menjanjikan bermacam-macam janji terhadap kita sebagai rakyat Malaysia ya, tak kiralah bangsa apa pun, anak Cina, anak Iban, anak India, anak Melayu, semua anak saya. Tetapi realitinya apabila mereka sudah berada di dalam kerajaan, mereka tidak menghasilkan apa yang mereka cakap. Tetapi apa yang kita tengok, modus operandi mereka adalah sama juga seperti yang dahulu. Sebenarnya makin teruk jugalah. Sebenarnya bukannya dia menjalankan apa yang telah terjadi sewaktu dahulu, tetapi makin teruk lagi rasanya lah pada saya lah kan. Sewaktu Madani inilah bermacam-macam undang-undang yang mereka cuba perkenalkan lah, dari segi RUU Mufti lah, RUU URA lah, macam-macam lagi. Dan juga apa yang terakhir saya baca, kerajaan ini mahu masuk campur pula dengan Majlis Peguam dengan pelantikan daripada kerajaan ya. Kamu mungkin tak tahulah, tetapi Malaysian Bar telah mengeluarkan statement mereka tentang tidak patut kerajaan masuk campur tentang urusan di dalam hal peguam-peguam ya. Itu pun dia nak masuk campur. Jangan cakap pasal kita punya judiciary lah kan. So, apa yang kita lihat adalah mereka hendak memperkukuhkan lagi pegangan kerajaan terhadap Majlis Peguam, terhadap judiciary kita, badan kehakiman kita, bermacam-macam lagi yang telah terjadi ya. Dan saya amat sebenarnya gembira dengan keputusan yang telah terjadi di Sabah punya local election, which is a sign ini satu orang kata kita kata satu penunjuk kepada kerajaan Madani ini bahawa engkau jangan main-main lah dengan kita orang kan. Kita sebagai rakyat, dan saya amat banggalah dengan rakyat Malaysia kerana mereka menggunakan kuasa mereka, iaitu kuasa untuk memilih siapa yang boleh wakil kita di pihak kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Kerajaan pusat akan datang, tak salah saya lagi paling lama pun 2 tahun. Kerajaan Madani kena buat general election ya. So it is important for us as voters to show to any government or politicians that we can actually use our voting power against politicians who do not think for the future of Malaysia. Ya, kita sebenarnya, saya memang selalu cakaplah, polisi-polisi yang ada sekarang di Malaysia adalah sudah lupus ya, sudah sepatutnya tidak digunakan lagi, kerana apa yang mereka buat adalah untuk memperkukuhkan elit-elit Melayu ya, bukannya untuk orang-orang Melayu secara amnya. Kita orang Melayu yang di bawah ini tidak akan mendapat apa yang mereka dapat. Kita tengoklah cara mereka membuat
seperti dulu juga modus operandi dia lah. Dia akan menggunakan proxy dia lah. Dia punya balaci-balaci mereka lah untuk mendapatkan projek, untuk mendapatkan kuasa. So apabila kita melihat orang-orang begini membuat perkara yang sama juga yang seperti yang kita tendang dahulu, kita boleh tendang mereka juga lagi sekali. Ini adalah is a lesson to DAP, PKR. Not only a lesson, I think it's in their DNA lah. You know, dia orang tidak boleh berubah. Saya selalu cakap, bagi peluang kepada muka-muka baru yang belum lagi pernah menerajui kerajaan kita seperti independence ataupun parti-parti yang kecil seperti PSM, Muda atau mana-mana yang belum pernah menerajui kerajaan. Kita sudah cuba BN, kita sudah cuba PN, sekarang ini PH pula. Tak jalan juga, sama juga. Banyak diskriminasi dan satu lagi yang paling saya tak suka ialah intrusion into our private lives. Kerana kononnya dia nak tunjuk dia tu kuat agama lah. Mengikut pandangan mereka perlu masuk campur hal kita dari segi persendirian lah, dari segi pakaian, dari segi apa yang kita buat, tidak ada mangsa. Itu yang mereka nak menunjukkan. Betul-betul saya rasa kerajaan sekarang ni memang ingat kita ni bodoh tau. Orang-orang Melayu ni bodoh sebenarnya. Dia ingat orang Melayu ni duduk di bawah tempurung macam mereka. Sebab mereka lupa sekarang ini adalah dunia internet. Dunia AI, dunia internet. Orang-orang lain semua telah maju tetapi Malaysia masih lagi bercakap pasal stokin lah, pasal flag terbalik lah, pasal itu. Unimportant things, itu yang mereka nak mewar-warkan, membesar-besarkan. Jadi kita sebagai rakyat ni, Sabah telah menunjukkan jalan yang bahawa kita punya vote ini adalah penting. Jadi saya tahu general election jauh lagi, tetapi tidak jauh sebenarnya, masa berlalu dengan cepat. Time flies. So bila tiba waktu general election nanti, pastikan bahawa kita cuba taruh muka-muka baru di dalam kerajaan kita supaya kita cuba muka-muka baru ini, parti-parti baru, independen ke, mereka boleh bergabung Kalau macam dulu diri orang tak tahu bahawa independence boleh juga bergabung dengan parti-parti yang sealiran dengan pemikiran mereka. Tetapi itulah saya juga fahamlah kenapa mereka tidak percaya dengan independence, sebab mereka sudah tengok independence melompat macam katak mereka akan menerima duit yang mana paling tinggi, mereka akan join walaupun apabila mereka berdiri mereka janji lain kan. Tetapi kita kena cuba. Selagi kita tak cuba, kita tidak akan tahu adakah kumpulan muka-muka baru ini akan memberi perjalanan yang lebih baik untuk ekonomi kita, untuk kebaikan kita di masa hadapan. Sebab kita kena ingat Malaysia tidak boleh berterusan dengan cara begini, mendiskriminasikan polisi terhadap kaum-kaum lain Mereka adalah rakyat Malaysia juga. Sepatutnya mereka perlu diberi seperti all the rights for all Malaysians di bawah konstitusi kita, perlembagaan kita mengatakan semua adalah equal, semua adalah sama rata. Tetapi kenapa kerajaan demi kerajaan tidak memberikan kedudukan sama rata ini kepada semua rakyat Malaysia? Jangan cakap mereka ini pendatang. Kamu orang semua pendatang juga. Hanya orang asli dan orang asal sahaja yang betul-betul original people di Malaysia Kita semua pendatang. Jadi tapi sekarang ini kita adalah rakyat Malaysia. Kita sudah berapa generasi di Malaysia dan itu yang saya rasa Sabah lesson satu
is a good ni walaupun GRS menang semula tetapi mereka adalah local party ya. Itu maybe sebab sentimen local party telah diwarkan begitu kuat. Itu tak apa, kita biarkan antara GRS dengan Warisan. Warisan juga telah memenangi banyak seats ya. So we hope for the best for Sabah, but as a whole kita mesti fikir sebagai satu negara rakyat Malaysia ya. Sebab kalau federal tidak buat baik, tidak buat bagus dari perjalanan kita sebagai rakyat Malaysia, seluruh negara akan terlibat ya. Jadi kita kena pastikan apabila general election nanti kita mesti memilih government, orang-orang yang akan membawa Malaysia ke hadapan dari segi apapun. Terutama dari segi ekonomi, bagaimana Singapura boleh begitu maju walaupun mereka tidak ada hasil pendapatan daripada negara mereka. There is nothing, no natural thing from them, but they are very successful. Kenapa? Kita boleh belajar dengan Singapura dan negara-negara yang lebih maju. Kenapa Malaysia masih lagi di belakang ya. Ini pasal kita punya orang-orang politik lah. Mereka fikir poket mereka saja untuk kaum-kaum kroni-kroni diorang. Diorang tak fikir untuk semua rakyat Malaysia. Saya duduk di Netherlands ni sekarang ni kan. Oh my God, everything is so good. Apa hasil mereka yang mereka keluarkan? Bagaimana mereka boleh maju? Kenapa kita tak boleh belajar daripada negara yang telah maju? Dia punya public transport system very good. Dia punya everything is working. Of course, no country is perfect, yeah. No country is perfect, but we can do better. Malaysia has so much resources. We have brilliant people. But itulah dia. Kerajaan kita bukan fikir pasal rakyat, mereka fikir pasal orang-orang dia. Jadi kita kena ubah cara pemikiran kita. Sekiranya Sabah boleh tolak orang-orang yang kononnya buat janji kosong, dan kita juga boleh tolak orang-orang yang sebegini di Semenanjung. Okey, terima kasih. Thank you so much. Oh, ramai Melayu tak suka sebab saya tak pernah cakap Assalamualaikum ya. You know, Assalamualaikum is only in Arab lah, you know. So, itulah dia mindset. Mesti nak ada Arabic words juga. Kalau tak ada Arabic words, mereka tak suka. Mereka kata, oh kenapa tak mulakan dengan Assalamualaikum? Aduh, yai. Aduh, aku pun tak faham lah. Inilah dia. Education, mentality, it is a big problem. We have to overhaul that, okay? And we can if we get the right people to lead our country. Thank you very much.